planning sekarang jam menunjukkan pukul 11 pagi di Zurich. Kita bakal bergerak ke Interlaken. Let's go to Dolomites via Swiss Part 3. Tidak lengkaplah perjalanan ke Switzerland tanpa ke Lauterbrunnen. Untuk ke Lauterbrunnen, kami perlu menaiki train ke Interlaken terlebih dahulu, iaitu mengambil masa dalam 2 jam. Okey, saya ada satu cerita. Semasa kami naik train ni, ada penumpang yang duduk di sebelah kami dikenakan denda kerana menaiki train tanpa mempunyai STB ataupun tiket. Apparently, masa konduktor tu datang, baru dia beli tiket. Oleh itu, berlaku sedikit pertelingkahan kerana penumpang tu tidak mengaku dan beri macam-macam alasan. Akhirnya, denda tetap dikeluarkan. Jadi, jangan cuba berbuat demikian hanya kerana konduktor tidak cek tiket setiap masa, dan pastikan untuk bawa pasport atau apa-apa ID atau tiket anda dianggap tidak sah. Jalanan kami ke Lauterbrunnen ini mengambil masa dalam 2 jam setengah memandangkan kami dari Zurich. Kalau anda nak jimat masa, anda disarankan untuk menginap di sekitar Interlaken kerana lokasi ini yang lebih strategik dan tengah-tengah untuk ke kawasan tumpuan lain. Sampai je di Lauterbrunnen, nasib tak baik kerana hujan lah pula, jadi kami singgah makan dulu di sebuah kedai pizza halal di sini. Kemudian kami sambung perjalanan. Selalu tengok dalam video ni kan, ini adalah Staubbach Waterfall, iaitu antara landmark di Lauterbrunnen. Kalau anda ke sini ketika musim panas, terdapat jalan kecil untuk anda lalu di belakang Staubbach Fall ini, sama seperti di Sellerland di Iceland. Kemudian kami pun pusing-pusing lagi di kawasan ini. Ianya boleh dikatakan sebuah perkampungan lah, memang cantik kat sini. Dan kemudian kami bergerak menuju ke atas. Hasratnya suami ingin ke satu kawasan ni, tapi rupanya bayaran tambahan dikenakan. Manakala hari hujan, kami pun membuat keputusan untuk tukar plan merentasi Tasik Brienz. Sementara menunggu train tu, kami sempatlah menikmati keindahan di stesen yang kami turun tadi. Cantik dan sangat tenang sebab tiada orang. Dan train pun sampai. Kami bergerak ke Lauterbrunnen semula sebelum kembali ke Interlaken. Tasik Brienz ataupun Lake Brienz merupakan salah satu tasik tercantik di Switzerland dan hanya terletak beberapa minit dari Interlaken. Apa yang menjadikannya benar-benar istimewa ialah warna airnya yang biru kehijauan, bukan disebabkan oleh pencahayaan tetapi hasil daripada zarah batu glasier yang terbawa masuk melalui sungai. Jangan tidak tahu, ini adalah tasik yang popular kerana menjadi lokasi penggemar drama Korea Crash Landing on You. Jika anda memiliki Swiss Travel Pass, jangan risau kerana bot ini boleh dinaiki secara percuma, menjadikannya pengalaman yang santai dan berbaloi. Menariknya, bot yang kami naik ini merupakan bot wap berkuasa pedal klasik bernama Löschberg yang telah beroperasi sejak tahun 1914. Ia memberikan pengalaman menaiki bot yang nostalgik dan penuh sejarah. Kalau anda tanya saya, apa bezanya Lake Brienz dan juga Lake Lucerne? Keduanya ada pesona yang tersendiri. Dan jika anda ada masa, nikmatilah pemandangan di Lake Brienz dan bawa balik secebis kenangan.